TV Pertiwi berkunjung ke kampung halaman Randuk di Lukut, Negeri Sembilan bagi melihat sendiri kemusnahan bahasa yang sering didedahkan. Macam ni. Ni pun ada dah dua ni. Ni tahun 2009 Persatuan Hokkien. Papan gerbang tulisan Cina yang mana ini adalah binaan haram. Saya dah buat aduan dah dan LBBD sendiri nyatakan ini memang tak ada permit. Sebab untuk papan tak ada pintu gerbang macam ni, wajib guna bahasa Melayu sahaja. Tu bahasa Melayu? Dia berlanggar Akta Bahasa Kebangsaan. Macam mana tempat ni boleh dapat permit? Itulah nasib bahasa Melayu di negeri Kasino Malaides. Orang Cina, India, dan masyarakat Sabah Sarawak selama ini enggan menggunakan bahasa Melayu. Jangan heran pula jika banyak papan nama di Malaysia yang menggunakan bahasa Mandarin. Nah, dengan adanya kecerdasan buatan atau AI, bahasa Melayu Malaysia justru semakin terancam. Orang China tentu semakin lebih suka menggunakan AI berbahasa Mandarin atau bahasa Inggris karena lebih lengkap dan akurat. Bahkan orang Melayu Malaysia sendiri juga akan lebih banyak menggunakan AI berbahasa Inggris karena banyak aturan di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggris. Praktek bisnis di Malaysia juga memakai bahasa Inggris. Dengan kata lain, AI bahasa Melayu akan menjadi AI yang sangat bodoh. AI bahasa Melayu Malaysia akan sulit berkembang karena bahasa Melayu pun tidak berkembang. Teknologi kecerdasan buatan justru akan membuat bahasa Melayu cepat mati atau punah, karena bahasa Inggris jauh lebih dominan di Malaysia. Celakanya, AI juga seringkali gagal membedakan bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Masalahnya, jumlah penutur dan konten digital bahasa Indonesia jauh lebih besar di internet. Akibatnya, AI cenderung menghasilkan teks berstruktur atau kosakata Indonesia saat diminta menulis dalam bahasa Melayu. Hal ini perlahan mengikis kosakata asli dan identitas khas bahasa Melayu Malaysia. Penggunaan bahasa rojak di Malaysia juga menyulitkan AI berbahasa Melayu. AI kesulitan mempelajari tata bahasa Melayu yang baku dari data media sosial. Sebaliknya, AI juga tidak bisa meniru keunikan bahasa rojak secara alami. Berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia, bahasa Indonesia jelas lebih beruntung. Sebab, Indonesia adalah pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan adopsi AI yang sangat positif atau telah mencapai 78%. Perusahaan global tidak bisa mengabaikan potensi pasar ini. Bahasa Indonesia juga memiliki keunggulan morfologi yang sistematis, tanpa perubahan bentuk kata atau tenses yang kompleks. Berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia yang terjebak tren bahasa rojak, bahasa Indonesia memiliki standarisasi nasional yang masif. Hal ini mempermudah AI dalam mempelajari korpus data yang bersih dan baku. Selanjutnya, marilah kita simak berbagai upaya kaum Melayu Malaysia dalam mempertahankan bahasa Melayu, walaupun tampaknya akan sia-sia. TV Pertiwi berkunjung ke kampung halaman Randuk di Lukut, Negeri Sembilan bagi melihat sendiri kemusnahan bahasa yang sering didedahkan. Macam ni. Ni pun ada dah dua ni. Ni tahun 2009 Persatuan Hokkien. Apa pasal bahasa Melayu kat bawah? Ni macam ni pun ada. Report dah. Kalau kat sebelah tu nampak tu yang warna merah tu kan. Tokong tu. Tokong tak tokong, kenalah bahasa Melayu. Ni lelaki kembania. Ni pun ada buat aduan tak ada tindakan. Ni semua tu masing-masing melacurkan bahasa negara ni. Pembongkaran demi pembongkaran terus didedahkan Randuk. Tetapi kali ini lebih mengejutkan. Kita masuk kanan ni, kita masuk nama asal dia Kampung Parit Gila. Sekarang dah bertukar jadi Kampung Baru Sri Parit. Allah. Dan nampak, kita boleh nampak lepas je daripada makam kerabat Raja Selangor, ada papan tanda, papan gerbang tulisan Cina yang mana ini adalah binaan haram. Saya dah buat aduan dah dan LBBD sendiri nyatakan ini memang tak ada permit. Sebab untuk papan tanda pintu gerbang macam ni, wajib guna bahasa Melayu sahaja. Tu bahasa Melayu? Papan baru sampai sahaja. Itu masalah dia bila penguatkuasa kita tak menjalankan amanah. Kalau bila tak ada permit dari segi hitam putih dia, kalau tiba-tiba ada apek terlanggar benda ni roboh jatuh kat dia, siapa nak bertanggungjawab? Dia tak ada permit. Kami kemudiannya dibawa ke Pengkadan Kempas, kira 30 km dari Pekan Lukut,
untuk melihat sendiri kegiatan pencabulan bahasa seterusnya. Memang pakai Cina je ni. Tak, itu hari tak ada lagi tau. Mana boleh buat mural macam ni, tak ada identiti kebangsaan. Kita nak kena bersiap kan? Perhatian kami kemudian yang tertumpu kepada tapak yang dikatakan menjadi tempat nenek moyang kaum Cina mendarat di jeti Pengkanan Kempas. Okey, so kenapa kita berada dekat sini hari? Dan ini bukannya tempat nenek moyang Cina jom darat. Siapa-siapa yang datang ke sini, orang Arab, orang Bugis, semuanya kat sini. Jadinya, kalau kita tengok pintu gerbang, ada, mungkin nanti dilampirkan lah. Dulu asalnya dia letak papan tanda kecil je kat situ. Papan tanda kecil je, tu dia tempat tapak nenek moyang Cina berdarat. Tapi kemudiannya sudah jadi besar-besar macam ni. Tapi kalau kita tengok dari sudut Undang-Undang Malaysia, Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67, semua mercu macam ni lah, ni kira papan tanda awam lah ni. Oleh PDP kerajaan ni wajib guna bahasa Melayu sahaja. Dekat sini kita boleh tengok macam mana pelacuran bahasa Melayu itu berlaku, yang mana dia letak tulisan Cina besar, tulisan bahasa Melayu kat bawah, dan semua tulisan Cina. Dan ini bukannya identiti Malaysia. Tak ada sepatah pun istilah Cina dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan dia tuntut tempat ni, sedangkan macam saya kata, semua orang mendarat kat sini. Ini pelabuhan Melayu dulu. Jadi, disebabkan dia berlanggar Akta Bahasa Kebangsaan, macam mana tempat ni boleh dapat permit? Keresahan Rando adalah keresahan kita. Namun, sejauh mana kita bangkit untuk berubah? Kompetensi guru yang mengajarkan bahasa Melayu itu perlu dibangunkan kerana terdapat perbincangan dari segi kualiti bahasa guru itu. Jadi tuan-tuan dan puan, bermula di situ bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan berakhir pun tahun lepas, maka kita bangunkan satu daripada hala tuju pendidikan bahasa Melayu itu ialah kerangka standard bahasa Melayu. Bermula 2016 dengan sehelai kertas kosong. Kami bangunkan kerangka standard bahasa Melayu itu bersama-sama. Kita panggil pakar-pakar bahasa, antaranya Datuk Seri Awang Sarian, yang berhormat yang berbahagia Datuk Seri Awang Sarian, yang kita jadikan rujukan utama. Profesor-profesor ulung dalam bahasa Melayu, antaranya Prof. Asma, Prof. Ishak, semuanya masih ada lagi hari ini. Kita teruskan penggunaan kerangka standard bahasa Melayu ini, dan akhirnya tuan-tuan dan puan, kalau kita tidak lelah berusaha, jaya pasti dicipta. Dan itulah yang kita dapat apabila kerangka standard bahasa Melayu ini dulu bawah Institut Pendidikan Kampung Bahasa Melayu, bawah Institut Pendidikan Guru Malaysia. Tapi apabila kita berbincang dan sebagainya, kalau Institut Pendidikan Guru Malaysia yang menerajunya, maka benda ini tercakup hanya untuk Kementerian Pendidikan. Jadi atas dasar itu keputusan dibuat, maka kami menyerahkan kerangka standard bahasa Melayu ini kepada pihak yang berautoriti dalam pengembangan bahasa. Tidak lain, tidak bukan Dewan Bahasa dan Pustaka itu sendiri. Jadi pada tahun 2023 secara rasminya kami menyerahkan kerangka standard bahasa Melayu ini yang telah siap untuk diteraju, untuk dikembangkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. So, jadi kita akan tunjukkan nanti apa hasilan-hasilan seterusnya yang kita lahirkan daripada kerangka standard bahasa Melayu ini untuk rujukan semua warga di Malaysia ini, di pelbagai kementerian. Itulah bukan termaktub hanya pengguna warga KPM, tapi kepada semua pengguna bahasa Melayu, sama ada di bawah KPM ataupun kementerian-kementerian lain. Dan hasratnya, hajatnya sangat besar, bukan sahaja di Malaysia, tapi akan dibawa kepada serantau dan mungkin antarabangsa. Dan itulah yang saya katakan tadi, kami tidak silap langkah apabila menyerahkannya kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Maka bawah teraju Puan Marayati,
InsyaAllah KSBM ini akan terus berkembang, tersohor namanya untuk diguna pakai sebagai standard rujukan penentuan kecekapan berbahasa mungkin pada peringkat serantau. Ya, betul. Itulah upaya sia-sia yang dilakukan oleh Malaysia untuk menyelamatkan bahasa Melayu. Terima kasih sudah menonton sajian kami.